Lebih memilih putuskan. Oi, Man. Biarkan aku berundur jika itu yang Kenapa Mak lebih memilih untuk putuskan gelang daripada makan? Okey, saya nak beritahu sebab saya kan last dekat sini. Jadi saya tak nak benda tu kat tangan sebab saya tak nak teringat dia. Saya tak expect apa pun. Okey, saya boleh putuskan gelang. Dah tak sabar sangat kau nak tinggalkan aku. Sampai kau putuskan gelang yang kau berjanji nak pakai setiap hari, setiap masa dan setiap waktu. Tapi kau ada pakai? Tanya kau balik. Ada kau pakai? Aku terasa sebab kau tak pakai waktu kat Indonesia. Aku pun terasa juga sebab kau tak pakai. Aku nampak kau pakai. Tak nampak kan? Tapi aku tak putuskan. Dan even kalau dia tu dekat aku takkan pernah putuskan. Tapi apa yang kau buat? Kau putuskan. Jawab! Kita dah spend time masa, Man. Banyak konten yang kita buat. Banyak kenangan yang kita dah cipta. Tapi apa yang kau balas kat aku? Jadi semua kata-kata kau selama ni dusta lah. Semua tatapan kau dekat aku tu semua tipu lah. Semua konten semata-mata ke, Man? Tak apa, kau nak aku bayar, aku bayar. Ini bukan soal duit aku pada duit aku. Ini soal kau hargai barang aku. Jadi sebenarnya sekarang dah terbukti kalau kau permanent, bukan aku lah perempuan yang kau nak.